lawa dah. Okey, tengok ni cara pemasangan pagar. Jadi pegawai ni. Dapat 2 orang. Oh lawa mi. Fokus sikit pada dia punya jurulatih dia ni. Ni jurulatih dia ni. Tengok peluh ni. Titik peluh ni. Allah Akbar. Ini baru 6. No. 40 lebih. Ada 40 lagi. Kena pasang. Pakai benda-benda ni. Sehari 10 lah ni. Sehari 10. Sehari 10 siap ni. Patut suruh orang yang nak guna zoom takat esok suruh dia pasang. Oh gitu ya gini. Masuk tu. Okey, membantu ini. Oh dia ni. Wah, kau mana reti masuk lubang ni? Mana masuk? Tak mau kan? Tu dulu. Beni hitam tu dulu. Beni hitam tu. Beni hitam tu. Contoh. Ke sana. Tengok contoh. Aduh, pusing buat balik. Oh, tengok dia nak sini kan? Tak pasang tu. Amna pun ambil. Pasang tu dulu. Letak dulu atas tu. Awak ini telah awak ini. Gitu. Awak Aki memang pandai. Belajar. Buka balik. Tak tu masuk skru. Tak jumpa lubang. Tak jumpa lubang ni. Parah. Aku buka balik. Dah. Betul dah tu. Ni tak kuat sikit ni. Oh. Saya ni. Aki pengalaman berapa tahun dah ni buat benda ni. Tak jumpa lubang. Pula. Tekan sikit. Tak payah pusing ke ha. Ha? Dia tarik tu. Kan kabur. Kau ada kabut tak jumpa lubang? Tekan yang tadi. Kat luar mana nak dapat? Siapa? Not this, that one. Betul lah. Dia ada tu. Amna masuk benda putih tu. Klik dulu. Ni ikat dulu. Ikat dulu. Tak boleh masuk benda tu dulu. Kan? Cabut dulu benda putih tu. Cabut balik. Tahan dulu baru ikat. Gitu. Tengok jurulatih. Awam pemasangan ni memang minat ni. Pemasangan ni. Yang lengki simpan ni. Esok buang dulu. Ada 50 berapa lengki? Okey, cabut balik tu. Tu. Buat sama je lah. Cabut balik. Buat sama lah. Dekat yang dalam jin tu pun menok. Yang beli box ni. Ikan ni. Dah 3 minit video pemasangan. Ni kejap tu. Nak buang plastik. Alright.